Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak. Salam sejahtera. Hari ini Ahli Dewan Tertinggi Parti Putera telah mengadakan mesyuarat bulanan bilangan ke-31. Dan dalam mesyuarat Ahli Dewan Tertinggi ataupun EDT Putera ada beberapa isu penting kita bincang. Kita halusi sebagaimana biasa. Untuk makluman, ada 2-3 perkara yang saya nak sentuh, tetapi yang utamanya ada 2 perkara yang amat penting untuk diketahui oleh rakyat Malaysia, apatah lagi umat Melayu Islam. Pertama, parti DAP telah membuat pengumuman akan mengadakan konvensyen tahunannya pada 12 Julai 2026. Saya berharap kita masing-masing membuat telahan ataupun digest Convention DAP 12 Julai ini. Dewan Tertinggi Putera telah merumuskan Convention DAP 12 Julai ini ada serapan 2 mata. Pertamanya, DAP bagi tempoh 6 bulan kepada Perdana Menteri Kerajaan Madani supaya memberi perhatian kepada tuntutan-tuntutannya. Maka sebab itu dipilih Julai sebagai tarikh ataupun bulan konvensyen ini. Sebenarnya konvensyen ini membawa makna yang lebih besar kalau kita kaji betul-betul. DAP dengan taktik mengadakan konvensyen ini dan memberi tempoh 6 bulan, berarti DAP akan dapat meraih segala permintaan desakan-desakannya kepada Perdana Menteri Kerajaan Madani, sama ada secara yang dibuat secara terbuka, diketahui oleh umum, ataupun tuntutan-tuntutan secara senyap-senyap yang DAP harap ditunai oleh Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling besar yang saya nak kongsi dengan orang ramai, khususnya orang Melayu sendiri dan umat Islam, termasuk juga kaum-kaum lain, DAP akan membuat keputusan melalui keputusan perwakilan DAP yang akan hadir di konvensyen tersebut. Dikata seramai 3,000 orang. Dan saya percaya, saya yakin keputusan undi daripada perwakilan DAP sudah barang tentu memihak kepada supaya DAP keluar ataupun undur daripada Kerajaan Pakatan Harapan. That's what I expected. That's what saya ramal. That's what saya jangka. Dan ini adalah strategi yang dirancang.
Sebab apa? DAP amat mengetahui masyarakat kaum Cina memang tidak senang hati dengan kerajaan Madani, dengan Perdana Menteri, terutama isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi. Suasana persekitaran ekonomi negara 3 tahun selama Madani memerintah tidak memerangsangkan kaum masyarakat Cina. Sebab kaum masyarakat Cina yang penting ialah ekonomi. Dia tak peduli apa pun. Walaupun isu Islamfobia ataupun isu-isu yang berkaitan dengan Islam yang kononnya mereka bawa cerita menakutkan. Apatah lagi bila Dr. Samsuri daripada PAS menjadi pengerusi PN, adalah sedikit sebanyak kesan yang mesti PAS yakinkan. Tetapi pada masa yang sama, pada masyarakat kaum Tionghoa, isu ekonomi adalah paling utama. Dan DAP tahu masyarakat Cina tak puas hati. Selain daripada orang Cina tak puas hati dengan tuntutan yang dibuat oleh pihak kaum Cina. Jadi, pada masa yang sama juga, masyarakat kaum Cina tidak senang hati apabila DAP bersama dengan UMNO dalam kerajaan Madani. Maknanya DAP yang dulu anti UMNO, dulu menolak Presiden UMNO kononnya rasuah dan macam-macam angkara, dan dia tahu tidak popular keputusannya bila menyertai kerajaan Madani disertai oleh UMNO, maka menyebabkan orang kaum Cina pun tidak senang hati dengan DAP. Dan juga bagi pihak orang Melayu juga tidak senang hati dengan UMNO kerana bekerjasama dengan DAP melalui kerajaan Madani. UMNO cuba mengelirukan rakyat, kononnya kita tidak bersama dengan DAP dalam PH. Hanya kita berada dalam kerajaan perpaduan Madani. Ini kata UMNO. Ini kenyataan politik yang mengelirukan dan mengabui mata orang Melayu. Kononnya UMNO tidak ada kena-mengena dengan DAP. Kalau tidak ada kena-mengena dengan DAP, kenapa Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO, duk menyalak tiap-tiap hari, menggesa supaya UMNO keluar daripada kerajaan PH? Jadi, oleh sebab itu, konvensyen ini diadakan, keputusan dibuat oleh delegasi, iaitu keluar daripada kerajaan Madani. Dan bila akan keluar? Apabila tamat tempoh pilihan raya ke-16. Ataupun apabila Dewan Rakyat dibubarkan, maka pada saat itulah DAP sudah keluar daripada kerajaan Madani. Tapi diumum pada bulan Julai. Keputusan Julai itu dijadikan berita besar. Berita bom atom macam di Hiroshima. DAP sudah keluar daripada kerajaan Madani. Jadi apa lagi nak takut? Orang Cina pun puas hati kerana tak seronok dengan masalah ekonomi, tak seronok dengan kerjasama DAP dengan UMNO. Begitu juga UMNO pun dapat untung dengan keluarnya DAP daripada PH. UMNO akan beritahu kepada orang Melayu, nah mana ada lagi DAP. Maka datang pilihan raya, mereka bertanding secara berasingan. Tetapi, walaupun berasingan, saya percaya mereka tidak akan bertanding di antara satu sama lain. Maknanya, di mana calon kaum Cina sebagai calon PKR di kawasan orang Cina, PKR bertanding letak calon orang Cina, calon Cina, pasti DAP tidak letak calon di tempat tersebut. Begitulah sebaliknya. Jadi masing-masing bertanding tetapi tidak bertemu dalam satu kawasan. Nak menunjukkan mereka sudah berpisah. Selepas pilihan raya, sudah pilihan raya,
mereka dapat meraih kemenangan kerana isu-isu yang sensitif ini sudah ditangani melalui tindakan DAP keluar daripada kerajaan Madani, mereka berharap mereka akan mendapat sokongan. Dan selepas pilihan raya, mereka akan bercantum balik, mereka akan bercium mulut balik, mereka akan tubuh kerajaan balik, dan itulah sebenarnya apa yang mereka rancangkan sebagai satu strategi untuk mengeliru baik orang Cina, mengeliru orang Melayu, dan saya kira kalau disebut dalam bahasa politik, ini politik strategi dah ni, strategic thinking, tetapi sebenarnya kalau dalam bahasa mudah, ini politik tipu dah ni. Nak mengelirukan rakyat. Jadi itu yang kita rumus, yang kita dapat merongkai mengenai dengan matlamat, mengenai dengan convention DAP Julai ini. Maka Putera dan saya sendiri secara peribadi dan selaku Presiden Parti Putera, awal-awal mengwar-warkan perkara ini sebab pilihan raya umum tak lama lagi, supaya kita menyedarkan orang ramai, apatah lagi orang Melayu, kaum Bumiputera, tentang taktik ini. Biar kita heboh ke seluruh desa, ke seluruh kampung, seluruh daerah, dalam bandar, semua tahu bahawasanya kalau berpisah DAP dengan kerajaan Madani dengan PH, begitu juga dengan UMNO, ianya tak lebih daripada nak mengeliru rakyat. Kononnya mereka berpisah, tetapi mereka sebenarnya akan bercantum balik selepas pilihan raya. Tolonglah sampai berita ini. Hebohlah berita ini. Terangkanlah berita ini. Jangan kita kena tertipu. Sebab lepas ini akan timbul dah. Kononnya, wah, tak ada kena-mena lagi dah dengan DAP. DAP sudah berpisah dengan PH, ataupun DAP sudah berpisah dengan UMNO. UMNO sudah berpisah dengan DAP. Jangan kena tipu. Jangan lagi benar sorak kampung tergadai. Saya ulang, jangan lagi benar sorak kampung tergadai. Wahai Melayu, Bumiputera, wahai bangsaku, cukuplah. Enough is enough. Ingat masa depan anak cucu kita. Ingat, ini bumi kita. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jangan kita terperangkap dengan politik tipu ini. InsyaAllah, saya menyuarakan ini dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya tanggung apa yang saya bercakap ini. Demi keprihatinan saya dalam perjuangan untuk Melayu Islam sudah berpuluh tahun.